Ini dalam bab lain. Dia kalau saya ni kalau dalam bab urusan doktor dia percaya. Jadi kalau doktor ni nak jumpa, dia nak bercakap, nanti tunggu anak saya, kata dia. Dia tak tahu, kita pun tak tahu apa benda. Jadi maknanya ada peranan masing-masing yang boleh membantu. Itu sebenarnya Ustaz. Yang kita nak sebut supaya masing-masing kalau dapat berperanan, sekurang-kurangnya kalaupun kita tidak menyelesaikan masalah dia, tetapi kita mengurangkan beban dia. Tapi sebab itu saya rasa perkara yang paling pokok untuk kita sebagai masyarakat. Orang keliling ni kita bercakap ni, oh makcik, dengar ni. Ni kita bercakap ni dalam konteks kita yang mungkin tidak diuji Allah SWT, tapi orang lain diuji. Maka kita kena tahu, kena tanya, ketika orang itu diuji, apa peranan kita? Jadilah, apa peranan yang kita dah mainkan? Kalaulah andainya ujian itu telah diangkat, maka sekurang-kurangnya kita boleh bagi tahu, Alhamdulillah, dulu masa jiran ni sebelah ni susah, saya orang yang sentiasa tolong buka lampu dia. Contoh, maknanya ada peranan. Ustazah, tu. Mak Ustazah ada kata tak tu? Tak ada. Ustazah kena tanya balik Mak Ustazah. Ustazah ni, Allahu'alam. Dia kalau pendengarnya setia, dia kena lain jantina. Dia kalau sama jantina ni, korang dengar dia kata kau ni. Itu pun tak boleh handle lah. Sebab tu kata, nak jadi pendengar setia sekali. Sebab tu, kalau suami masalah, dia cerita kat isteri lah. Kawan-kawan dia gelak-gelak dia kan. Tak berapa sangat. Tak berapa sangat. Pandai tak cover tadi? Pandai tak? Pandai. Baik. Kita nak beri pada Ustazah Nazirah lah. Tadi eksternal. Kalau internal, apa rawatannya pula? Nak kena solat ke, zikir ke, ataupun ada amalan-amalan khusus yang diajarkan? Sila. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya rasa yang bertanya itu lebih arif pada apa yang ditanyakan tu Ustaz Ari kan. Ustaz Ari ni patut dia kena jadi panel dah tu. Tapi sebab muka dia memang duk baby face sepanjang hayat. Jadi sebab panel banyak persaingan. Masya-Allah. Moderator je lah. Baik. Masya-Allah. Baik. Kita sebut secara ringkas beginilah. Sebenarnya kalau nak tanya secara dalaman, semua orang dah tahu dah pun apa yang patut dibuat, apa yang patut dilakukan. Sebab itu pada saya secara mudahnya begini. Kalaulah orang barat, mereka mengatakan untuk kita, bahasa Gen Z, healing Ustaz. Tenang ni dia panggil healing. Nak healing ni, orang barat kata ada 3 perkara. Yang pertama, dia kena ada self monologue, dia panggil. Kena cakap diri kita sendiri. Cakap sendiri ya? Cakap sendiri. Tapi jangan terlampau banyak. Dia orang kata gila pula seorang-seorang kan. Satu, self monologue. Yang kedua, dia kata